Pertama sekali, untuk anda jadi dealer public gold, anda kena jadi penyimpan emas dulu. Macam mana anda nak cerita perkara yang anda tak sendiri tak pernah alami? Untuk saya punya topik hari ini, insya-Allah saya tak ambil masa yang lama. Saya akan explain dekat adik-adik yang datang pada hari ini tentang macam mana anda nak membina masa depan dengan public gold. Kita bukan bercerita tentang duit semata-mata. Anda nak buat duit yang banyak platform yang anda boleh cari. Hari ini kita ada affiliate, ada buat paid review, macam-macam. Kekayaan ada di mana-mana. Cuma macam mana anda nak cari satu company yang anda boleh membina masa depan bersama company tersebut. Okey, secara asasnya saya adalah seorang penjawat awam, grad daripada USM dalam bidang pendidikan dan saya posting dekat KL. Dekat sini ada tak yang daripada USM? Cuba angkat tangan. Ada? Oh, ada USM. Okey. So, saya graduan USM dalam bidang pendidikan. Menjadi seorang guru ni dalam dunia hari ni tuan-puan adalah kerjaya yang boleh dikatakan stabil. Kalau dekat kampung tu kalau jadi cikgu tu terpaling berjaya. Mentality lah, itu majority. Tapi apa yang saya buat tuan-puan, saya bekerja 2 tahun 6 bulan dan saya ambil keputusan untuk berhenti kerja. Saya berhenti di usia saya 27 tahun dan saya sempat bekerja 2 tahun 6 bulan sahaja. Jadi kenapa saya boleh berhenti kerja? Sebab saya ada masa depan yang baru bersama public gold. So hari ni adik-adik mungkin boleh dengar, hari ni datang bercerita tentang milenial, macam mana cara tu ada dalam slide ni.